Hai, Assalamualaikum. Saya Natasha jual rumah landed. Welcome to Adara Cyberjaya Double Story House. Come on in. Projek ni lokasi dia sangat strategik. Macam kita tahu bila kita beli rumah, location nombor satu yang harus kita tengok. Okay? Lokasi rumah Laira berada dekat sini. Okay? Laira ni depan dia ada masjid. Tepi ada International School, Brainy Bunch. Sebelah kiri ni ada shop lots, business center. Belakang perumahan, langkah pagar je ada sekolah rendah, ada sekolah menengah. Okey, dan satu lagi projek kita di sini ada Hara. Okey, ada Hara ni pun lokasi dia sangat strategik, dekat saja dengan Bulatan. Bulatan ni apa yang bagus berkenaan Bulatan ni? Kalau kita akan terus masuk highway pergi ke Ilit, Putrajaya Link dan juga Puchong. Yang ini terus pergi ke Cyberjaya City Center. Dalam 500 meter akan sampai hospital. Abaikan perkataan bomba ni, silap ni, hospital sebenarnya ya. Mana hospital tu? Tu hospital. Okey. Apa lagi yang lagi hebat akan ada dekat sini? Cuba ikut saya. Ni dia, nampak ni. Saya nak pergi mana ni? Saya nak pergi padang golf. Kita akan ada padang golf pertama di dalam kawasan Cyberjaya ni. Bayangkan rumah kita dengan padang golf tu jarak hanya 500 meter. Agak-agak macam mana nanti value kawasan ni akan naik. Ala-ala macam Tropicana Golf dekat Subang tu pun ada. Dekat KLGCC ke, level-level tu lah. Okey, apa lagi yang paling terbaru dekat kawasan ni? Ini projek Laira tadi. Ini adalah Aurora Resident, rumah lama. Sebelah ni adalah Adahara. Okey, dia sebelah-sebelah saja. Kalau kita terus roundabout ni, kalau kita ke kiri kita akan sampai Masjid 10. Kalau kita ke kanan kita akan sampai ke Masjid Terapung. Ini masjid baru, akan dibina selepas kawasan sini orang dah duduk lah. Kalau tak, siapa nak pergi masjid kan? Okey, kalau kita ke depan sikit lagi daripada roundabout ni, the next roundabout, kita akan jumpa apa kat sini? Kita belok kanan. Belok kanan ini menghala pergi ke Gamuda. Ini adalah bypass pergi ke Gamuda. 2 kilometer saja jarak bypass tu. Dalam 3 minit kita boleh sampai Gamuda Cove. Apa benda Gamuda Cove tu? Alah, Splash Mania. Takkan tak tahu kan? So ini apa? Ini Elite Highway. Jadi location rumah kita ni, kedua-dua rumah kita ni sangat strategik. Nak pergi masjid depan saja. Nak beli barang-barang sebelah saja ada business center. Dia akan naik macam Tamarind. Nak pergi sekolah rendah, sekolah menengah belakang saja. Okey, sama juga. And then nak naik highway, pergi dekat roundabout ni dalam jarak tak sampai 1 kilometer, kita akan boleh terus masuk highway Putrajaya Link, Elite, Puchong dan juga Plus. Betul ke? Okey. Tambahan pula nak pergi hospital. Bulatan ni 500 meter sampai hospital. Jadi mana? Lupa pula padang golf. 200 meter sampai padang golf. Semuanya tak sampai 1 kilometer tau. Semua main meter-meter je. Mana nak cari perumahan macam tu? Okey, ini adalah rumah teras 2 tingkat yang baru dilancarkan Sabtu yang lalu. Saiznya berkeluasan 20 x 75, sangat panjang. Dia ada 4 bilik air dan 4 bilik, 3+1. Kenapa kita cakap 3+1? Kejap lagi saya akan tunjuk. Okey, depan ni, dekat sini zaman sekarang kebanyakan rumah memang dah ada. Zaman dulu tak ada ni. Ini senanglah kan, barang Shopee, barang Lazada kita semua kat sini. Okey. And then ni meter box. Dan sini macam biasalah rumah sampah, cantik rumah sampah kita. Dan sini untuk mailbox. Jadi rumah ni memang dia punya fitting tu memang cantik lah. Okay, kawasan parking boleh muat 2 kereta.
Dan pintu rumah memang sebesar macam ni lah. Okey. Ruang tamu. Rumah ni berkeluasan 20 kaki lebar, 75 kaki panjang. Dan bawah tangga ni kita ada store. Dah dibuat siap-siap dinding dan ada pintu. Okay, store dia pun memang luas. Tengok saya boleh masuk sampai hujung. Okay. Okay, ini kita panggil flexi space. Kenapa dia flexi space? Sebab kawasan ni kita sendiri yang decide. Kita nak jadikan ruang dapur yang sebesar macam showroom ni, ataupun kita nak buat mungkin kawasan sini showroom, tapi belah sini kita nak buat bilik. Kita hanya perlu buat partition sahaja di sini. Dan attach bathroom untuk bilik ini. Ataupun mungkin kita nak buat office, atau kita memang suka open space macam ni. Jika kita buat bilik di sini, tengok dia ada bukaan pergi ke belakang. Tanah belakang memang besar, 10 kaki. Okey. Dan sini tembus pergi ke dapur. Jadi bilik air ni di tengah-tengah, dia connect dengan flexi space tadi. Let's say kalau kita nak buat bilik tidur di sini, bilik air ni akan connect dengan bilik tidur sebelah. Tapi let's say kalau kita nak buat sini kitchen, partition memang dah ada dekat sini. Jadi ruang dia agak fleksibel, terpulang pada kita apa yang kita nak buat. Dia agak moden daripada lain compare to typical terrace yang ada dekat luar. Okey, jom kita naik atas. Rumah ni memang dah didatangi dengan timber flooring. Keseluruhan tingkat atasnya juga memang dah ada flooring macam ni lah. Okay, living hall ni memang luas with high ceiling. Tengok design dia agak unik sikit. Kita ada tingkap di sana. Okay, this is second room with attached private bathroom. Rumah teras ini ensuite bathroom. Every room ada bilik air masing-masing. Ini second room. Dan ada attached bathroom as well. Dan ini master bedroom. Master bedroom dia didatangi dengan balcony. Apa yang special pasal balcony ni, developer dah buat siap shading punya part supaya ada privacy. Orang luar tak nampak lah kalau kita dekat sini. Kebanyakan rumah sekarang jarang ada balcony, tapi rumah ni masih ada balcony lagi. Okay. Dan sini ada walk-in wardrobe area. Dan ada attached bathroom. Pun luas juga. Apa yang special pasal rumah ni didatangi oleh solar panel. Dan dia ada electrical vehicle charging port. Dan satu lagi yang best, ada booster untuk water pump. Semua lengkap, percuma diberi oleh developer.
Macam mana? Berminat tak dengan rumah ni? Jom book slot viewing dengan saya sekarang. Scan je QR code dekat bawah ni untuk book viewing rumah dengan saya. Bukan rumah ni je, mana-mana projek perumahan di dalam kawasan Cyberjaya, Putrajaya dan juga Sepang memang under my territory. Alhamdulillah, saya dah 10 tahun jaga kawasan sini. Jadi ada banyak lagi projek yang best-best untuk tuan, puan, adik, kakak, abang semua survey around. Jom beli rumah. Assalamualaikum.